Surah Al-Ikhlas cerita pasal apa sebenarnya? Sebab saya selalu baca surah Al-Ikhlas. Selalu Selalu. Salah ke? Tengok niat lah. Kalau kita baca tu sebab surah tu pendek, dapat pahala juga. Tapi kalau kita baca tu sebab kita suka isi kandungan surah Al-Ikhlas, macam ada seorang sahabat, dia setiap kali solat baca surah Al-Ikhlas. Setiap kali solat? Lepas tu orang tanya, kenapa kau asyik-asyik baca surah Al-Ikhlas? Dia kata kerana surah Al-Ikhlas ni mengandungi sifat-sifat Ar-Rahman, dan aku suka membacanya. Dan akhirnya Nabi kata, Allah cinta kau. Maknanya orang yang baca surah Ikhlas dengan tadabbur, dengan penuh kefahaman, Allah isytiharkan yang Allah cinta orang tersebut. So surah Al-Ikhlas ni cerita pasal apa sebenarnya? First kali, qul huwallahu ahad. Katakanlah, wahai Muhammad, Allah itu Esa. So Allah perintahkan Nabi Muhammad dan Allah perintahkan kita semua untuk menyeru manusia ke arah tauhid, mengesakan Allah SWT. Sebab Allah tiada sekutu baginya, tiada Tuhan yang berhak disembah melainkan Allah. Betul. Ini tauhid yang sangat penting, menjadi punca kita terselamat daripada neraka, menjadi punca Allah akan ampunkan semua dosa-dosa kita. Kalaulah dosa kita setinggi langit, bayangkan kita kumpulkan semua batu bata, kita himpunkan daripada tanah sampai penuh semua langit, nak kata dosa kita sebanyak itu, orang yang ada tauhid, yang mati dalam keadaan bertauhid pada Allah dan tidak mensyirikkan Allah, Allah ampunkan semua dosa-dosanya. Ya Allah, Subhanallah. Allah. So kita kena pastikan tauhid kita tauhid yang benar, tidak mensyirikkan Allah pada setiap amalan kita. Contoh orang yang syirik tanpa sedar ialah riak. Dia beramal bukan untuk dapat cinta Allah, dia beramal untuk nak dapat pujian manusia. Padahal amalan tu sepatutnya untuk Allah. Betul. Ibadah tu patutnya untuk Allah. Betul. Tapi dia pergi buat untuk manusia. Itu antara syirik. So kita kena murnikan jiwa kita daripada sebarang bentuk kesyirikan. Kita tauhidkan Allah. Itulah pentingnya surah Al-Ikhlas. Lepas tu Allahus Samad. Allah lah tempat bergantung segala sesuatu. Kalaulah kita faham ayat ni betul-betul, kalau kita ada masalah, first kali kita cari Allah. Betul. Tapi kadang-kadang kita jadikan Allah ni sebagai option terakhir kita. Dan minta tolong manusia, tak ada siapa nak dengar, dikecewakan oleh manusia, baru cari Tuhan. Lepas tu bila Allah dah tolong, dah dapat balik nikmat, lalai balik, lupa Tuhan. dah susah, still cari Tuhan sebagai option terakhir. Jangan macam itu. Sepatutnya kalau betul kita mengimani Allahus Samad, Allah tempat kita bergantung segala sesuatu, sebelum kita minta pada orang lain, Allah dulu. Sebab manusia tu lemah kot. Kadang-kadang orang yang kita minta tolong tu, dia pun ada masalah yang lagi besar dari kita. Daripada kita minta pada yang lemah, baik kita minta pada Allah yang maha berkuasa atas segala sesuatu. Ketiga, lam yalid wa lam yulad. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Allah tak sama dengan makhluk. Kita ni kena lahir bagai semua kan. Allah bukan macam kita. Jangan sesekali menyamakan Allah dengan makhluk. Allah suci daripada sebarang kecacatan, Allah suci daripada sebarang kelemahan. Allah maha sempurna. Dan akhirnya, walam yakullahu kufuwan ahad. Tak ada satu pun yang setara dengan Allah SWT. So dalam hidup kita, pastikan letak Allah yang paling atas. Jangan letakkan harta setara dengan Allah. Jangan letakkan family setara dengan Allah. Jangan letakkan pekerjaan kita, fame kita, apa-apalah setara dengan Allah. No, Allah yang paling atas. Once kita melebihkan dunia berbanding Allah, kita dah hilang pertimbangan hidup sebenarnya. Tiada satu pun yang setara dengan Allah SWT. So kalau kita betul-betul faham surah Al-Ikhlas, kita baca dalam solat, kita puji Allah, Allah isytihar, Allah akan cinta kita. Sebab itulah Nabi kata surah Al-Ikhlas ni dia menyemai 1/3 Al-Quran. Masya Allah. Sebab isi kandungan surah Al-Ikhlas tu menyemai isi kandungan 1/3 Al-Quran. So Al-Quran ni dah ada banyak macam-macam orang kata apa? Tema. Dan antara tema paling besar dalam Al-Quran adalah mengesakan Allah SWT, mentauhidkan Allah SWT. Sebab itulah surah Al-Ikhlas menyamai 1/3 Al-Quran. Jom kita jadikan amalan seharian lah, InsyaAllah. InsyaAllah. Penting Ustaz kena faham benda-benda macam ni. Kalau faham, baru lebih lazat bila baca tu. Betul, setuju. Kalau tidak, kita ambil solat baca Ikhlas, kita rasa nak baca sebab nak rushing kan? Tapi kalau kita baca tu sebab kita faham, solat pun akan jadi nikmat, baca Quran pun akan jadi nikmat.